Oh, cantik betul lah kulit hati-hati kita ni. Semalam aku jumpa Zahira Mac Wilson. Nampak je aku renyah macam tu. Duk perhati kulit dia. Sekata jerawat pun tak ada. Ni, seorang lagi. Bella Stella. Smooth, licin molek kulit. Tu, esok tu ada orang PM. Doktor, macam mana nak dapat kulit yang cantik, flawless macam pelakon tadi tu? Aku pun garuk kepala. Of course, facial treatment tu penting. Tetapi basic skincare pun penting juga. Contoh, muka berjerawat macam ni. Breakout. Takkan nak picit? Jangan picit. Parut nanti. Nampak tak hitam-hitam ni? Itulah acne scar. Susah nak hilang ni. Sebab tu jerawat jangan picit. So kalau tak picit, macam mana nak bagi dia kecut? Sebab tu lah aku kata ilmu skincare tu penting. Jerawat ni kalau kau perasan, ni, yang ni gamak kulit hang. Nampak natang putih ni? Yang ni adalah jerawat. Bengkak, merah-merah. Dalam jerawat ni boleh ada, kalau hang zoom gamak jerawat betul nampak macam ni. Keliling ni semua ni bengkak, radang. Tengah-tengah ni dalam jerawat ada apa? Yang ni lah yang ada dalam jerawat korang. Bawah mikroskop. Ada sel darah putih, ada sel yang mati, ada kandungan minyak yang berlebihan, sebum, keratinocyte, fibroblast. Dalam jerawat yang disebabkan infection, ada bakteria sekali. Sebab tu aku cakap jerawat jangan picit. Hang kalau nak kecutkan jerawat tanpa ada bekas dan tanpa ada kesan, mudah aja. Dengar cerita. Glad to Glow keluar produk baru. Acne Drying Solution. Hang try tengok ingredient dia. Ada salicylic acid, niacinamide, zinc dioxide dan juga colloidal sulfur. Sebab itulah pedih. Tengok ni. Pedih. Kalau kita refer kajian sekalipun, salicylic acid kan beta hydroxy acid. Dialah keratolytic, dialah comedolitic, dialah anti-inflammatory. Senang cerita, salicylic acid akan penetrate masuk dalam acne, dia akan dissolve segala sebum, segala dead cell dalam ni, kecutkan jerawat, and they stimulate new cell regeneration. Sebab itulah salicylic acid cukup bagus kalau combine dengan zinc dioxide untuk kecutkan jerawat. So, formula yang tepat lah yang ada dalam acne drying solution ni. Patut feedback mantap. Ni aku ada sekatul jerawat kat sini. Aku nak try apply. Apa? Taklah pedih mana. Rasa sejuk manja gitu. Ni sekatul lagi. Okay, letak macam tu. Wow. Dah ramai cakap kata bagus untuk kecutkan jerawat, untuk pudarkan parut. Tak apa aku nak tengok yang ni. Tak jadi siap Glad to Glow.